Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Zoho Meeting dan hari ini kami nak bentangkan sedikit berkenaan dengan Zoho Meeting. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Saya Muhammad Zul Husni bin Abdul Aziz. Saya Hairul bin Iwan. Dan saya Nurin Kaisara binti Muhammad Hishamko. Jadi kita akan mulakanlah kita punya perbincangan tentang Zoho Meeting. Okey, macam kita semua boleh nampak di paparan skrin ni, ini adalah Zoho Meeting. Zoho Meeting ni adalah satu platform persidangan dalam talian lah, sama seperti Webex dan juga Google Meet lah, dan juga Zoom. Di mana Zoho ni ialah di bawah Zoho Corporation, di mana Zoho Corporation ni juga terdapat pelbagai lagi perniagaan dan juga produktiviti seperti Zoho Docs, Zoho Mail dan juga Zoho CRM. Di mana hari ini saya akan terangkan pasal tentang futures, pricing, solutions, customers, resources dan juga integrations. Pertama sekali saya akan mulakan dengan futures. Okey, ini adalah futures untuk Zoho Meeting. Pertama sekali kita ada online meetings dan juga video webinars yang seperti telah kita selalu gunakan lah untuk kita panggil kelas secara atas talian, iaitu dalam Webex ataupun Google Meet. Ini adalah fungsi utama Zoho Meeting lah, iaitu online meeting dan juga video webinars. Seterusnya ada meeting room dan juga screen sharing yang macam kita nampak dalam video sekarang ni. Ini adalah salah satu lah screen sharing. Seterusnya session recording, di mana guru boleh record sesi pengajaran dan juga personal room, breakout room. Breakout room ni pula contohnya untuk satu kelas tu kan, contoh ada guru dan juga pelajar lah, yang dibagi kepada dua kumpulan, dan cikgu nak pelajar tersebut untuk berbincang dalam kumpulan lah, dan cikgu boleh buat breakout room tersebut untuk setiap pelajar dalam ahli kumpulan untuk masuk ke breakout room yang disediakan lah, dan akan diterangkan secara detail dalam tutorial untuk cara menggunakan Zoho Meeting ni sebentar lagi. Seterusnya di bahagian customization, kita boleh custom kita punya background video, iaitu secara gambar yang menjadi pilihan kita ataupun secara virtual lah, virtual background. Seterusnya saya akan terus menerangkan tentang pricing, iaitu harga bagi Zoho Meeting. Okey, untuk Zoho Meeting ni kita akan dapat 14 hari free trial, di mana kita boleh menggunakan Zoho Meeting secara percuma lah selama 14 hari, iaitu bersama dengan 2 minggu lah, tanpa memerlukan sebarang pembayaran. Dan selepas habis daripada free trial ataupun penggunaan secara percuma, kita perlu melanggan lah, di mana terdapat 2 package, iaitu meeting dan juga webinar. Dan di bawah meeting terdapat 2 package, iaitu standard dan juga professional. Di bawah webinar terdapat standard, professional dan juga enterprise. Dan bagi untuk pengajaran dan juga pembelajaran ataupun sebagai jenis dalam bidang pendidikan, kebanyakan yang digunakan meeting yang standard lah, di mana contohnya satu kelas tu ada 30 hingga 40 orang kan. Jadi cikgu boleh memilih di bahagian bawah harga tu, contohnya 50 participants, iaitu 50 orang lah yang boleh masuk ke dalam meeting. Dan harga tersebut akan berubah lah mengikut berapa ramai participants yang hendak kita langgan lah. Contohnya untuk 50 partisipan akan menjadi RM18.75. Dan apa yang membezakan meeting standard, professional, webinar standard, professional dan juga enterprise, iaitu featuresnya lah. Dan untuk bahagian pendidikan, meeting standard ialah salah satu package yang mencukupi lah untuk pengajaran dan juga pembelajaran, di mana boleh terdapat 2 co-host dan juga boleh membuat meeting ataupun kelas secara talian selama 24 jam. Boleh ada personal room, boleh share material, di mana guru boleh sharekanlah slide ataupun bahan-bahan pengajaran. Seterusnya boleh custom video background, boleh ada meeting post. Meeting post ni untuk memudahkanlah ataupun menceriakan suasana dalam pengajaran dan juga pembelajaran tu lah, dan akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam tutorial bagaimana untuk menggunakan Zoho Meeting. Seterusnya cikgu juga boleh log meeting untuk mengawal keluar masuk pelajar. Contohnya bila kita share, bila cikgu share link tu kan, ada orang-orang yang lain dapat link tu,
So bila cikgu lock meeting ni, dia akan memastikanlah hanya pelajar yang terlibat dengan kelas tersebut sahaja yang boleh masuk ke dalam meeting tersebut ataupun kelas tersebut lah. Jadi ini antara kelebihan yang ada untuk meeting standard lah dan sesuai digunakan untuk sesi atas talian lah, kelas atas talian. Seterusnya di bahagian solution. Okay, saya akan fokuskan di bahagian education. Okay, di bahagian education ni, ia akan menunjukkanlah apa itu kelebihan-kelebihan Zoho ni lah di bahagian pendidikan. Antara kelebihan-kelebihan Zoho ni dalam pendidikan antaranya ialah untuk menyokong pembelajaran jarak jauh lah, ataupun kita panggil sebagai online learning, di mana Zoho ni membolehkan guru dan juga pelajar berinteraksi dalam waktu yang sama secara langsung walaupun berada di lokasi yang berbeza. Di mana guru boleh mengajar menggunakan slide ataupun nota-nota pembelajaran lah dengan menggunakan share screen yang telah disediakan. Seterusnya untuk memudahkan sesi perbincangan dan juga kelas tambahan, di mana Zoom meeting ni kan secara atas talian, jadi mudah untuk pelajar dan juga guru lah untuk gunakan Zoom meeting ni untuk membuat kelas tambahan di luar waktu belajar ataupun sama ada di dalam waktu belajar lah. Seterusnya mempunyai ciri rakaman untuk ulang kaji. Macam yang telah dikatakan tadi, Zoom meeting standard juga boleh record sesi pembelajaran lah. Jadi mudah untuk pelajar untuk membuat ulang kaji semula, di mana guru perlu memberikan kepada pelajar lah sesi recording tersebut. Seterusnya untuk melibatkan penglibatan pelajar, di sini berkait dengan meeting polls. Sini berkait dengan meeting polls yang telah diterangkan tadilah. Di situ pelajar boleh bersama-sama dalam kelas untuk menjawab soalan ataupun memilih antara jawapan-jawapan yang telah disediakan oleh guru, dan itu boleh membuatkan pelajar lebih terlibatlah dalam kelas. Seterusnya selamat dan juga terkawal, dan ini berkait dengan bahagian log meeting tadi, di mana guru boleh mengawal lah pengaliran keluar masuk pelajar daripada meeting. Seterusnya di bahagian customer. Okey, di bahagian customer ni adalah antara sedikit sebanyaklah tentang review ataupun feedback daripada syarikat-syarikat yang telah menggunakan Zoho meeting ni, dan kebanyakannya secara keseluruhannya mengatakan Zoho meeting ni satu platform yang efektif lah untuk membuat meeting ataupun webinar. Seterusnya di bahagian resources. Okey, kalau macam kita boleh tengok, kita ada user guide, ada developer guide, free training, request demo, articles, blogs, frequently asked question, awards, what's new, user community dan juga contact us. Dan kalau kita tengok daripada atas balik, user guide ialah di mana contohlah kita sebagai seorang pelajar untuk menggunakan Zoho meeting ni, jadi kita tergolong di dalam user guide lah. Dan untuk bahagian developer guide, contohnya kita sebagai seorang guru, kita yang akan menganjurkan meeting tersebut, jadi kita tergolong di bahagian developer guide, di mana mereka yang akan menganjurkan meeting akan berada di bahagian developer guide. Dan seterusnya ialah free training dan juga request demo. Request demo ialah satu tempat di mana anda kata di bahagian user guide dan juga developer guide masih kurang jelas ataupun masih susah untuk masih belum jelas lah cara penggunaan Zoho meeting ni. Jadi mereka boleh pergi ke bahagian request demo, di mana mereka boleh book tour lah daripada Zoho meeting sendiri untuk mereka lebih memahami Zoho dan cara penggunaan Zoho dengan lebih mendalam. Seterusnya di bahagian integration. Untuk Zoho ni pula, kita tidak semestinya perlu masuk ke Google dan type Zoho dan sebagainya lah untuk masuk ke Zoho meeting. Sebab Zoho ada menyediakan jugalah aplikasi untuk memudahkan pengguna-pengguna untuk menggunakan Zoho meeting, di mana Zoho meeting ni boleh dimuat turun terus ke dalam laptop ataupun apa-apa device lah yang digunakan untuk yang sesuai untuk digunakan ketika meeting dan juga webinar. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara saya, Hairul. Okay, Assalamualaikum. Saya akan sambung pembentangan di bahagian meeting form. So ini adalah form dekat Zoho meeting ni. So di sini kita boleh lihatlah
macam-macam bahagian untuk buat. So yang pertama ada home meeting